Jangan buang. Tak. Okay. Thank you, Linda. Biadab gila Aman Azan ni. Melampau lah kau ni. Orang dah tak jauh tau. Orang dah kata tak nak, tu lah pada. Ni ambil bunga ni. Ambil ni. Apa betul ni? Balik sekarang. Balik! Nak nangis. Patut you bagi I bunga tu. Ada balik sekali. Diamlah jantan Sundra. Kau ingat aku nak sangat dengan kau Mulut ni. kau jaga, kau cakap apa ni tu? Kau tu dah lah kaki betina. Balik sebelah aku nak angin. Mulut aku macam tu weh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mula dia kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Airin Danica Besni Ismail, AM 241-201-7-494. Dalam video ini, saya akan mengulaskan tentang pelanggaran kesantunan berbahasa yang terdapat dalam media sosial. Bahan media yang saya pilih adalah satu video daripada YouTube oleh Aman Azhar. Video ini menjadi tular di media sosial dan mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna internet. Tujuan ulasan ini adalah untuk mengenal pasti contoh pelanggaran kesantunan bahasa serta menganalisisnya menggunakan model kesantunan Lakoff 1978. Video tersebut memaparkan situasi di mana pencipta kandungan tersebut bercakap atau memberi respon dalam nada yang agak kasar dan kurang menjaga sensitiviti pendengar. Dalam video tersebut juga terdapat penggunaan kata-kata yang boleh dianggap tidak sopan atau tidak menghormati pihak lain. Situasi ini menyebabkan sebahagian penonton berasa tidak selesa dan menimbulkan perbincangan dalam kalangan pengguna media sosial. Antara contoh pelanggaran kesantunan bahasa yang boleh dilihat dalam video tersebut adalah penggunaan kata-kata yang bersifat menyindir, merendahkan atau bercakap secara terlalu langsung tanpa mengambil kira perasaan pendengar. Contohnya, apabila penutur menggunakan ayat yang bernada tegas atau kasar sehingga boleh menimbulkan rasa tidak selesa kepada pihak yang mendengar. Dalam komunikasi yang berkesan, penutur sepatutnya menggunakan bahasa yang lebih sopan dan berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Menurut Robin Lakoff, terdapat 3 peraturan utama untuk mengekalkan kesantunan dalam komunikasi. Antaranya adalah yang pertama, jangan memaksa. Peraturan ini bermaksud penutur tidak sepatutnya memaksa pendengar menerima sesuatu pandangan atau arahan secara kasar. Dalam video tersebut, penutur menggunakan cara percakapan yang agak tegas dan seolah-olah memaksa orang lain menerima pendapatnya. Keadaan ini boleh dianggap sebagai pelanggaran prinsip jangan memaksa kerana penutur tidak memberikan ruang kepada pendengar untuk berfikir atau memberi pandangan sendiri. Yang kedua pula adalah berikan pilihan. Peraturan ini menekankan bahawa penutur perlu memberi peluang kepada pendengar untuk membuat pilihan atau memberi respon. Namun, dalam video tersebut, cara penyampaian yang digunakan lebih bersifat terus dan tidak memberikan ruang kepada pihak lain untuk memberi pandangan. Hal ini menyebabkan komunikasi menjadi kurang mesra dan boleh menimbulkan salah faham. Dan akhir sekali adalah jadikan pendengar yang selesa. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan komunikasi berlaku dalam suasana yang selesa dan harmoni. Dalam konteks video ini, penggunaan bahasa yang agak kasar atau sindiran boleh menyebabkan pendengar berasa kurang selesa. Apabila pendengar tidak berasa selesa, hubungan komunikasi antara penutur dan pendengar juga boleh menjadi tegang. Seterusnya, saya akan bercakap tentang kesan pelanggaran kesantunan. Antara kesan pelanggaran kesantunan adalah kesantunan bahasa dalam media sosial boleh memberikan beberapa kesan. Yang pertama, ia boleh menimbulkan konflik atau salah faham antara individu. Kedua, ia boleh memberi imej negatif kepada individu yang menggunakan bahasa yang tidak sopan. Selain itu juga, penggunaan bahasa yang tidak santun juga boleh mempengaruhi cara komunikasi masyarakat, terutamanya golongan muda yang sering terdedah kepada media sosial. Selain itu, pelanggaran kesantunan bahasa juga boleh menyebabkan hubungan antara individu menjadi renggang. Apabila seseorang menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan, pihak yang mendengar mungkin berasa tersinggung atau tidak dihormati. Keadaan ini boleh menjejaskan hubungan komunikasi dan menyebabkan berlakunya konflik antara individu itu. Di samping itu juga, pelanggaran kesantunan berbahasa juga boleh memberi pengaruh yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja, golongan kanak-kanak,
Remaja yang sering melihat penggunaan bahasa kasar atau tidak sopan di media sosial mungkin menganggap perkara tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini boleh menyebabkan budaya komunikasi yang kurang sopan semakin tersebar dalam masyarakat kita. Pada pendapat saya, kesantunan bahasa sangat penting dalam komunikasi, terutamanya di media sosial. Walaupun media sosial memberikan kebebasan untuk bersuara, setiap individu perlu bertanggungjawab terhadap kata-kata yang diberikan. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang dapat mengekalkan suasana komunikasi yang harmoni. Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahawa pelanggaran kesantunan bahasa boleh berlaku dalam pelbagai situasi komunikasi termasuk dalam media sosial. Melalui model kesantunan Lakoff 1978, kita dapat memahami bagaimana penggunaan bahasa yang tidak sesuai boleh menjejaskan hubungan komunikasi antara penutur dan pendengar. Oleh itu, kita perlu sentiasa mengamalkan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam setiap bentuk komunikasi. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq. Terima kasih.